Alif baru selesai membeli sarapannya di kantin dan bergerak ke tempat duduk untuk menikmati sarapannya. Tanpa disedari, Alif sedang diperhatikan oleh Afiq dan Haziq. Tengok tu, budak lembik tu dah jadi pengawas. Kau tengok apa aku boleh buat pada dia. Apabila Alif menghampiri mereka berdua, Afiq menghulurkan kakinya ke belakang, menyebabkan Alif tersadung dan terjatuh. Afiq dan Haziq memang terkenal di kalangan murid kerana kenakalan mereka. Selain membuli, mereka juga terlibat dengan aktiviti tidak bermoral. Alif melihat dirinya di dalam cermin. Dia berasa sangat sedih akibat dibuli oleh Haziq dan Afiq. Apa tu Alif? Surat pelantikan pengawas, Mak. Oh, bagus dah macam tu. Ya, Mak. Tapi Alif tak yakin Alif boleh jadi pengawas yang baik. Alif, kalau cikgu dah pilih Alif, mana cikgu yakin dengan Alif. Terimalah pelantikan tu. Baiklah, Mak. Pada waktu rehat hari berikutnya, cikgu membuat satu pengumuman. Pelajar dikehendaki berkumpul di tapak perhimpunan untuk satu taklimat ringkas tentang gotong royong yang akan diadakan pada hari Sabtu. Semua murid berkumpul di tapak perhimpunan. Namun, Haziq mengambil peluang untuk pergi ke tandas untuk merokok. Haziq memasuki tandas. Dia melihat tin-tin cat dan pencair cat di lantai. Haziq menyepak tin-tin cat dan pencair cat tersebut sehinggakan ada yang mengalir keluar dari botol. Cikgu mengarahkan semua pengawas termasuk Alif untuk membuat pemeriksaan di kelas bagi memastikan semua murid berada di tapak perhimpunan. Haziq memasuki salah satu kubikel dan mula menghisap rokok. Bau pencair cat yang kuat menyebabkan Haziq tidak tahan. Dia membuang putar rokok sebelum keluar daripada tandas. Tiba-tiba, api dari putar rokok yang dibuang oleh Haziq menyebabkan pencair cat terbakar. Haziq mula panik. Dia menutup pintu tandas kerana kepanasan. Alif baru sahaja sampai ke tingkat 4 yang menempatkan tandas pelajar lelaki. Alif tercium bau asap dan terpandang asap yang tebal keluar dari tandas. Tanpa membuang masa, Alif memecahkan kaca penggera kebakaran untuk menghidupkan penggera dan mula memadamkan kebakaran di dalam tandas. Guru yang tiba di tempat kejadian juga turut memadamkan api. Sebaik api berjaya dipadamkan, Haziq keluar dari tandas dengan keadaan yang kosong. Haziq telah dikenakan hukuman berat di sekolah. Manakala, Alif pula mendapat anugerah khas dari sekolah kerana keberaniannya. Alif mula yakin dan percaya kata-kata ibunya dulu. Dia dilantik menjadi pengawas kerana ada sesuatu dalam dirinya, iaitu keyakinan dan tanggungjawab. Saya Aiman. Saya pemegang watak Haziq dan juga menghasilkan karakter menggunakan Gemini, AI dan juga Blender. Saya Mumin. Saya memegang watak Ibu dan Afiq. Saya berperanan sebagai editor, animator menggunakan Blender dan design AI. Saya Dayan. Saya memegang watak Alif dan suara Lata. Saya juga sebagai penyedia papan cerita.